Kita sering menuding jari pada pihak sekolah, media sosial dan juga pemimpin negara apabila melihat masyarakat hari ini kian rapuh dari segi akhlak, semangat perpaduan hingga ke identiti bangsa. Tetapi, adakah kita lupa bahawa semua itu tidak bermula di luar? Ia bermula di dalam rumah, di meja makan, di ruang tamu, diperlukan seorang ibu dan dalam keadaan dinasihati seorang ayah. Keluarga adalah institusi pertama tempat seorang insan mula belajar menjadi manusia. Dan apabila institusi ini mula runtuh, kita jangan hairan jika bangsa turut goyah. Dalam video ini, kita akan menyelami peranan sebenar keluarga, bukan hanya sebagai pelindung emosi, tetapi juga sebagai asas kepada budaya, sasiah dan pembentukan etos negara. Sebagai ahli psikologis, saya temui terlalu ramai remaja yang kelihatan kasar, memberontak dan tak hormat orang tua. Tapi bila kita kaji benda ni, bila kita tengok latar belakang dia orang, puncanya bukan semata-mata dari pengaruh luar, tapi apa yang berlaku dalam rumah tu sendiri. Sebab kita kena ingat, anak-anak ni dia membesar dengan menengok, dia orang memerhati. Diorang ni meniru, bukan je diorang mendengar. Jadi bila diorang nampak ayah selalu marah-marah, baran, mak pun selalu marah-marah dan baran, itu yang mereka pelajari. Kalau sebaliknya, anak-anak dibesarkan dalam rumah yang penuh pelukan, penghargaan dan disiplin yang adil, mereka akan belajar empati, keyakinan dan tanggungjawab. Sebab sasiah ini dia tak dibentuk di sekolah, ia bermula dalam rumah. Saya lihat sendiri di bilik darjah. Pelajar yang datang dari keluarga yang stabil dan penuh kasih sayang jauh lebih beradab. Mereka mudah bergaul, tidak cepat marah dan tahu bagaimana untuk bertolak ansur. Kalau anak dibiasakan dengan komunikasi yang baik di rumah, mereka akan praktikkan itu di sekolah dan tempat awam. Kalau kita nak tengok bagaimana budaya masyarakat, kita tengok dulu bagaimana budaya dalam rumah mereka. Budaya bukan dimulakan oleh dasar kerajaan atau kempen nasional. Ia bermula dari perkara kecil. Mengucap terima kasih di meja makan, meminta izin sebelum masuk bilik, memberi salam bila keluar rumah. Rasulullah SAW pernah bersabda, sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Ini menunjukkan betapa beratnya tanggungjawab sebagai ahli keluarga. Dalam Islam, rumah tangga adalah madrasah pertama. Anak belajar jujur, sabar dan hormat bukan melalui ceramah, tetapi dari akhlak ibu bapa sendiri. Kalau keluarga menjadi tempat yang penuh kasih sayang dan rahmat, semestinya masyarakat akan ikut menjadi tenang dan penuh adab. Bila kita lihat statistik jumlah remaja penyalahgunaan dada kecicilan pelajar, semua dia berpunca daripada kegagalan keluarga sebagai tempat perlindungan. Kalau rumah tak jadi tempat selamat, anak-anak akan cari ruang lain dan ruang itu selalu bukan positif. Yang pengaruh media sosial toksik, budaya jalanan. Masyarakat tidak akan stabil kalau institusi keluarganya goyah. Manusia perlukan sokongan emosi. Tapi bagi anak-anak dan remaja, sokongan itu paling kuat datang dari keluarga. Bila seorang anak tahu bahawa keluarganya tetap bersama dia, walau gagal, walau lemah, dia jadi kuat, luar biasa. Assalamualaikum, nama saya Aina, seorang pelajar IPTA. Pengalaman saya adalah pada ketika itu, saya sebenarnya hampir berhenti belajar sebab tekanan dan stres pelajaran di universiti. Saya rasa saya gagal semua benda pada waktu tersebut. Jadi, saya ambil keputusan untuk telefon ayah saya pada satu malam ni. Ayat yang dia cakap tu sangat ringkas saja dan dia cuma satu ayat saja.
Dia cakap, tak apa Aina, kalau Aina tak dapat jadi yang terbaik, kami tetap sayang Aina. Ayat tu sangat ringkas, tapi dia mampu memberi saya semangat untuk bangkit semula. Kekuatan saya bukan sebab nota kuliah semata-mata, tapi sebab sokongan daripada ahli keluarga saya sendiri yang tak pernah berbelah bahagi. Dalam statistik kesihatan mental yang memang dah membimbangkan ni pun, lebih daripada 50% pesakit muda yang mendapatkan rawatan untuk tekanan emosi, sebenarnya mereka ni mengalami masalah yang berpunca daripada satu tempat yang sangat dekat, iaitu keluarga mereka sendiri. Bukan sebab tekanan peperiksaan atau putus cinta ke apa, tetapi kerana persekitaran keluarga. Kita sendiri boleh tengok anak-anak yang dibesarkan dalam suasana keluarga yang sihat, yang membenarkan komunikasi secara terbuka, penuh dengan empati dan kasih sayang. Mereka ni lebih kuat dari segi emosi. Mereka lebih tahan menghadapi tekanan hidup, dan yang paling penting, bila mereka menghadapi apa-apa jenis masalah, mereka masih lagi ada keupayaan dan kemahuan tu untuk pulih. Kenapa? Sebab mereka tahu mereka ada tempat untuk pulang. Mereka ada orang yang sudi mendengar dan menyokong, bukan untuk menghukum, dan yang paling penting bukan untuk menekan. Kadang-kadang ada ibu bapa yang terlalu fokus nak menyediakan masa depan untuk anak-anak dengan akademik, tuition lagi, dengan gadget, dengan harta. Tapi mereka lupa asas kesihatan mental dan emosi bermula dari rumah. Jadi bila kita bercakap tentang membina masyarakat yang lebih sihat, kita kena ingat ia bermula dengan keluarga kita sendiri. Bila kita jaga keluarga dengan komunikasi yang baik, dengan kasih sayang yang konsisten, dengan empati yang mendalam, kita bukan hanya menyelamatkan satu nyawa anak, kita sedang mengurangkan beban sistem kesihatan awam, kita sedang mengelakkan tragedi yang lebih besar, dan kita juga dapat membentuk generasi masa depan yang lebih kuat dari dalam. Tanggal 31 bulan 8 57, merdeka, merdeka, tetaplah merdeka, yang pasti menjadi sejarah. Etos negara ialah semangat kolektif, nilai bersama, memori sejarah dan cita-cita masa depan yang mengikat rakyat kepada satu identiti bersama. Tapi semua ini bukan sesuatu yang boleh diajar dalam seminar. Ia bermula dari rumah. Kalau anak tidak diajar hormat, jujur, kasih sayang dan tanggungjawab sejak kecil, dia tidak akan membesar menjadi warga negara yang amanah dan patriot. Etos bangsa bukan sekadar hafalan sejarah. Ia adalah warisan, nilai yang bermula dari rumah, disemai dalam hati anak-anak dan mekar menjadi semangat kenegaraan. Jika keluarga runtuh, negara akan kehilangan rakyat yang mempunyai jati diri. Negara majmuk seperti Malaysia tidak boleh bergantung semata-mata pada slogan perpaduan. Ia perlu bermula dari rumah. Keluarga adalah ejen pertama toleransi budaya. Saya ajar di sekolah pelbagai kaum. Saya nampak dengan jelas bahawa anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang ajar hormat budaya lain lebih mudah mesra. Mereka tak kekok berkawan dengan siapa saja. Termasuklah Cina, India, Melayu, orang asli. Itulah permulaan kepada perpaduan nasional yang sebenar. Negara yang kuat tidak bermula dari pencapaian teknologi, kekuatan ekonomi atau bilangan pencakar langit. Ia bermula dari rumah yang kecil, rumah yang penuh nilai, kasih sayang dan hormat antara satu sama lain. Jika kita mahu melihat Malaysia terus berdaulat, beradab dan bermaruah, jangan hanya tumpukan pada dasar dan polisi, tumpukan juga pada dapur rumah, ruang tamu dan meja makan, kerana di sanalah letaknya akal jati diri bangsa. Rumah yang sejahtera melahirkan warga yang berjiwa negara.